Saya cerita pasal menantu ni Muhyiddin tapi ditanya mengenai di mana menantu Muhyiddin sekarang. So dijawab oleh Menteri Komunikasi dan juga Saifuddin Nasution yang menjaga immigration. Dia dengar apa yang dipenjelaskan oleh Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi tu. Okeylah kita dengar. Kenapa lari kecuali takut? Jadi baliklah. Maybe saya ingin dari PNST, maybe ada tak discuss mengenai menantu Tan Sri Muhyiddin di kabinet hari ini, sama ada macam nak bawa dia balik melalui diplomatik punya channel. Isu menantu ahli Parlimen Paguh itu tak payah discuss, balik je lah. Dan Menteri Dalam Negeri telah menyatakan bahawa beberapa agensi telah membuat permohonan supaya pasport beliau dibatalkan. Jadi sebelum ia dibatalkan, come back and clear your name. Kenapa lari kecuali takut? Jadi baliklah dan berdepan dengan mahkamah. Berdasarkan laporan dari New Straits Times yang diterbitkan semalam, bagaimana dia bermain golf, menembak di Thailand, golf berbagai. Ni pemimpin-pemimpin politik kanan mewah lah, seolah tak ada apa. Tak tahulah negara mana di Timur Tengah dia, di Tunisia ke apa ke, Egypt ke, Allahualam. Yang tak ada, inilah perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Jadi maklumkan bahawa individu tersebut dipercayai sekarang sedang berada di sebuah negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Jadi ini berdasarkan laporan daripada NST. Bagus laporan NST. Bagus lah. Dan itulah kita tengok bagaimana jawapan sebelum ni Muhyiddin yang langsung tak nak ambil kisah, tak nak bertanggungjawab sebagai seorang bekas Perdana Menteri, seorang di politik yang ada integriti tata kelola mengenai hukum hakam, perundangan, seorang didapati bersalah sebelum mahkamah, tak ada. No comment. Okay, so ditanya wartawan mengenai kedudukan menantu Muhyiddin, so Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menjawab. Baik, kes itu adalah kes SPRM kan? Kes itu kes SPRM. Kalau semata dia sebenarnya kertas pendakwaan sudah pun siap, sudah pun dah ada oleh pihak untuk dia dakwa. Dia dan peguam dia Mansur Sabri dah cerita ni dah 2-3 tahun. Tapi sebab dia tak ada, saya tak tahu, dan pasport dia dikatakan sudah pun dibatalkan. Kenapa boleh dia dilindungi sebegitu rupa? Interpol red list tapi sebab dia tak ada perjanjian ekstradisi dengan negara tu, bebas. Tapi dia pergi Thailand boleh. Kenapa tak tangkap waktu kat Thailand tu? Walaupun terkait dengan KDN apa dia? Jabatan Immigration lah. Sebab kalau selama dia boleh bergerak dengan menggunakan pasport yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration, kat situ terkait dengan kita. Okey, saya diberi faham oleh Jabatan Immigration bahawa SPRM pernah mengangkat permohonan untuk membatalkan pasport individu tersebut, dan hal itu telah pun dilaksanakan oleh Jabatan Immigration. Okey, yang itu saya boleh sahkan. So isu menantu Muhyiddin yang melibatkan satu kes rasuah ni, melibatkan pendaftaran pekerja asing dengan sistem immigration. 1.2 bilion dapat tender kontrak waktu dia jadi Perdana Menteri. Anak ni menantu dia. Ada juga kes melibatkan anak Muhyiddin. Dan salah satu kes kita guna ingat bagaimana seorang datuk didakwa, ditahan, direman oleh SPM kerana membantu anak ini anak dia daripada ditahan reman oleh SPM. Dia bayar kepada kononnya melibatkan seorang pegawai penyiasat SPM. Bagaimana boleh seorang anak bekas Perdana Menteri, Presiden Pengurusi Barisan Perkataan yang sedang bersungguh-sungguh nak kembali jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri, tidak ada langsung nilai-nilai moral tanggungjawab
sebagai seorang manusia saja. Kalau dia ada tanggungjawab moral lah, dia tak akan membiarkan anak-anak dia, penantu dia perkatakan sebegitu rupa, dengan rasuah. Kita tak ada. Anak-anak Perdana Menteri lain pun tak ada sampai tahap itu. Tapi berlaku kepada Muhyiddin Yassin.